Allah. Gapo ni Tuhan buat dah. Kita ni jatuh ko, tino ko. Bukannya kita ni kadang-kadang jatuh, kadang-kadang tino. Bila kita royak gak dia royak dia khulsa. Sebenarnya khulsa ni dia kena pilih. Sama ada lelaki atau perempuan. Hak mana lebih banyak? Adakah tino lebih banyak? Lepas tu kena tengok pula adakah jatah lebih banyak. Kena tengok pula alat kelamin. Sama ada hak lelaki kau hidup ataupun hak perempuan. Dia kena tengok dulu. Bukannya duk main ikut dia nak tukar jatah, nak tukar tino. Allah, gitu.